Okey, assalamualaikum semua dak. Hari ni saya nak semua tu mai tengok satu benda ni atau apa panggil? DIY lah, DIY dak. Nak atau dah. Pertama tengok sini dak dah. Itu kita semua biasa dak dah. Kita nak menebah. Begitu nak menebah ke apa tu jadi kena tak ingin menebah. Galah ingin menebah tu ya lenguh dah. Lenguh. Tapi sini dia ada satu benda buat tak kena pakai kain, bibitnya nebah dah. Lagu mana kita tengok dah. Jadi ni kita tengok. Kita mai tanya orang buat dak kata dah boleh idea mana dak. Bagaimana boleh buat lagu ni dah. Sebab pertama juga orang tengok sini tak biasa juga kalau bahasa ada cara apa alat-alat naik panyo papine tu biasa tengok dah. Tapi nebah ni tak biasa. Tengok ni. Betul. Pakai panggil alat-alat ke apa ni? Ada nama tak? Ada nama lagi ni dah. Tak ada nama lagi sebab baru buat. Sebab baru buat. Dah, boleh idea baru ni betul dah. Idea baru. Betul. Boleh idea mana kena rasa nak buat nyenebah lagu ni. Biasa tu kita nak nebah kena duduk ikut belakang tak? Lepas tu ya mau nebah tu rasa tak gerak, tak habis rasa tak ada gang. Rasa habis kan? Sebab kena duduk ikut ingin dia tu. Kena pakai tua cuek lah ni. Betul berapa kilo ingin nebah ni? Kau mak apa kilo ni? 3 kilo. Misalnya ingin nebah saja tak kira hak dia awal ni. 3 kilo. Banyak kilo juga dah. 3 kilo boleh dah. Dengoh lah belakang tu. Dah. Pas buat macam ni jadi boleh beng bau hengok sikit. Hengok sikit lah boleh pon nak ya. Ini dah. Kalau suka nak kipas saja. Lepas tu mai tengok betul lagu mana ni cara-cara dia buat ni. Besi ni dah. Besi. Hak ni pak tepat tak ingin dia. Pak ingin dia. Ya kena pakai 6 nak banyak sikit dah. Lepas ni tengok apa dia buat molek lah. Pergi bawah ni. Bagian bawah ni tengok ni. Keru ni apa tak ni? Keru gapo bagian molek dah lah. Jadi lepas tu tayar. Tayar ada juga. Tayar ni untuk kelenti dah. Antara betes kesok sikit. Untuk kelenti. Ni. Ada. Gelek dah. Ni. Dewai ingin nebah dah. Hak beria tak kena tak kena bibit belakang. Ya ni. Aduh. Ini dah ada tayar, ada bageria dah, ada part tak kena bibit belakang dah. Tak kena belakang dah. Kemah dah. DIY be dia kemah weh. Tengok ni. Tengok ni. Apa panggil? Mudah lah tengok dah. Dah. Jadi tak kena berat duk bibit injin dia tu. Sebab injin dia tu banyak kilo juga dah. Ceng mak idea ni ceng mak dah. Ada tengok ni. Apa ni? Weight sini. Mai bubus sini. Bos sini. Mek tak boleh dia. Jadi megis sikal lah dah. Supaya lagu tu. Ni. Siapa bisa tengok tak? Kenapa? Oleh dia tok lagi ganti ambil tangan mai sini. Ganti dah. Pas ni pergi seduk kun dah. Mudah lekak tengok ni. Boleh lekak, boleh apa mudah. Dah nak pergi nak kun jai tu tak kena bibit dah. Pergi dengan tayar dia. Mudah. Tangan tu dah. Pas ni apa panggil idea mula-mula buat lah dah. Dah. Ni baru duduk tera-tera dah. Pas boleh tera tengok boleh taruh ni dah tengok ni. Ni yang dia ceng lah dah. Kalau hok jual tu ada dia punya tayar dua. Tayar dua. Hak ni kita buat tayar sutai. Bahasa tayar sutai. Dia payah masuk nak yang sai kuat. Hak ni boleh sengit kiri sengit kanan. Sebab dia tayar sutai tak boleh. Itulah. Misalnya dia mau nak tanya dia mau tanya apa? Ada jual tak? Ada. Kita buat jual boleh. Boleh buat dah. Banyak mana sang boleh ya tam-sang boleh. Tam-sang. Ya, kau mak ana misalnya dia nak alat-alat macam ni untuk nak bank bang sebab setengah gitu ada nebah tu ada bahasa orang berasa sakit belakang. Sakit belakang. Apa bahasa nak apa panggil nak bank bau kamlang ngai dia tu tak? Boleh gini alat ni boleh ni banyak ana sudah jual betes. Tak ada 1,500. 1,500 itulah dah. Apa besi tang semua ni lah. Semua ni besi semua. Dah. Lepas tu prom dengan tayar tak? Prom saingan dah. 1,500 tak? Nanti nak bubuh. Baik sambil halus dah. Kelek demuh boleh guna halus dah. Peratok boleh halus dah. Dah siapa nak boleh. Inilah apa panggil satu benda alat-alat DIY tak untuk เพื่อความสะดวกง่ายขึ้นdah. Boleh beng bau rengน้อยลงdah. Jadi tak nak pakai guna rai banyak lah dah. Jadi boleh pon sikit dah. Siapa tak nak boleh nanti nak bubuh nama telefon di bawah komen tak. Boleh hubung dah dengan betes ni. Ni satu idea lagi hak yang bagus. InsyaAllah idea rak depan ke apa pula kita nanti tengok dah. Hak ni tepat pon prong kamlang ingin nebah.
Deh, tak kena bibit banyak lah. Okey, terima kasih semua tengok ni. Jadi betul? Jadi. Deh. Jadi.